kenapa pula saya sebagai seller, kenapa saya pula yang kena bayar? Jumlah kerugian yang saya tanggung lebih kurang RM1,000. Saya ambil inisiatif untuk jual barang online. Saya jual barang menggunakan satu aplikasi, namanya ialah Carousell. Most of the time saya memang akan jual kasut. Jadi saya letakkan harga RM1,000 lah, memang untuk market price. Jadi bila saya letak listing, ada orang yang check. So bila kita dah sembang-sembang, dia cakap dia is not a Malaysian. Tanpa hesitation, kita pun try to deal. Dia terus macam, okay, the price is 1,000 kan? So kalau macam tu, give me your phone number. Dia call kita. Dia kata, saya berminat nak beli kasut ni dan sebagainya, boleh ke nak tolong provide email untuk payment dan sebagainya. So email tu dia cakap, dia dah bayar tapi dia menggunakan international bank. Tapi the amount yang dia bayar ialah RM2,000. Dan kita call, dia cakap, oh ini policy the bank. Paling rendah minimum untuk bayar other parties is about RM2,000. And then dia kata, you have to pay me RM1,000 lah. Saya terus bank in RM1,000. Dia kata, alamak, bank still tak boleh release the money. Cakap, you need to pay another RM2,000. Kenapa saya pula yang kena bayar? Supposed dibayar yang bayar kat seller. Jangan percaya orang sangat. Jangan simply share nombor phone kita dengan orang. Dan email juga. If you ever feel that you are being scammed, terus contact 997.